Ya, bangun malam-malam tu kita bangun, mengalir air mata, ya Allah, aku sedar bahawa engkau menukar apa keadaan yang berlaku sekali begitu, sekali begini. Sebenarnya engkau memperkenalkan kekuasaanmu, kebesaranmu, supaya aku tidak jadi jahil dengan engkau. Itu maksud dalam fi kulli syai', semua keadaan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa ala kulli syai'. Kulli syai', tiap-tiap suatu. Bermakna tiap-tiap suatu tak lepas dari dia. Tidak ada suatu benda yang terlepas dari dia. Mana dia yang punya, dia yang ejaz, dia segala-galanya. Barulah kita nampak betapa hebatnya Allah. Maka ibadat, kerja-kerja Islam yang kita buat atas tapak merasakan kehebatan dia, ada lain. Dengan dia buat tapi tak rasa hebat. Ibadat orang yang makan tak rasa kesedapan. Sebab apa? Ada cacat. Sebab dia demam. Dia demam teruk, panas, menggigil, dan kita bagi makan apa sedap pun dia tak rasa. Walaupun dia makan. Itulah kita dengan Islam. Walaupun kita buat amalan Islam pada zahir, tapi bila rohani dia tak kuat, dia tak akan rasa keenakan dia, kelazatan dia. Ya? Jadi merasakan adalah perkara yang penting. Merasakan kebesaran dia, keagungan dia, kewujudan dia yang membawa kepada insan itu akan tunduk. Ini yang penting, nak tunduk. Allah Ta'ala amat kasih hamba yang tunduk kepadanya, merendahkan diri kepadanya, fakirkan diri kepadanya. Dia amat, kalau bahasa kita, amat menyampah. Kalau orang yang angkat kepala, tak rasa dia fakir dengan Tuhan, ya, lalu dia memandang dia, ini aku, ini aku. Walaupun mulut tak cakap, dia nampak tak pasal-pasal, dia rasa macam dia besar. Hamba, fakir, hina. Kita ni bangsat dengan Tuhan ni. Pandang tu sifat kita, bahawa Tuhan kasih akan kita. Kita jangan angkat kepala je, menjadi murka besar Allah Subhanahu wa ta'ala.